Bau dia tak ada bau hangin tau. Assalamualaikum bang. Salam. Ektat satu bang. Ektat. Sini kita tak jual ektat. Kita jual akok. Kuih dari Sri Kelantan. Oh, rasa dia macam mana ni? Rasa dia macam ektat. Dia buat bertelur dan kita pakai tepung sikit je dalam 5%. So far based on customer experience lah. Majoriti semua kata kita punya tak anyir lah. Sini ada berapa perisa? Ada satu je ke macam mana? Kalau sini kita ada gula Melaka, kita juga ada pandan lah. Selain tu main killer kita yang terbaru, kita gula Melaka lah. Yang ni kita buat daripada keledek oren. Dan juga kuih kria kami ni, kami buat fresh setiap masa. Kalau dah nak habis, memang kita akan top up baru, kita akan buat baru. Kita punya tempat bakar tak jauh, kat depan je. Ni kira macam mana? Set RM5.5, 6 pieces, RM10, 11 pieces. Akok sama juga, 12 pieces, RM12, RM19 tu dalam 20 pieces lah. Tapi kalau nak combo dengan akok pun kita boleh ambil ada set combo lah. Betul, ada set combo. Jom kita kunyah. Ni set combo keria dengan akok Okay, akok ni dia bagi dua jenis, satu yang pandan, satu yang original. Betul lah macam abang tu cakap tadi. Tak ada honey. Memang expert lah diorang buat kuih akok. Yang ini pandan. Dia tak manis sangat. Ni keria dia. Comel-comel jugalah saiz dia. Kalau korang kunyah, korang boleh tahu ini bukan tepung je tau. Kenapa jauh sangat dengan banting? Kalau dekat hari-hari aku kunyah ni. Memang marah weh.